fungsi dia is actually kita nak tambah teks dengan cepat lah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, ada saya perasan dekat sini ada some interface dia macam ni kan, dia scroll down, ada some interface dia macam ni. Okay, so nak ubah dia, just klik pada pages tu saja. Okay, cuba bawa teks tu pergi dekat box. So bila kita bawa teks ni kalau putih kan, so kalau kita bawa apa jadi? Tak nampak. Okay, sama-sama. Right, so dalam design dia sangat-sangat penting teks yang kita tulis tu kena make sure dia senang untuk dibaca. Right, so nak tukar warna macam mana? So kita klik pada ni, and then kita akan nampak yang A ni, text colored. Alright, text colored, dan kita pilih color hitam lah. Alright, so nak tukar ataupun nak besarkan dia, kita boleh klik dekat bucu ni, and then dia boleh besar. Right, ataupun kita secara manual kita tukar pada font size. Ini adalah pilihan typography yang kita nak pilih. Right, so dekat sini, okay, dekat sini cara nak pilih font, especially kalau untuk corporate punya slide, make sure kita gunakan apa? Gunakan apa? Arimo. Dia ada 3 family of typography. Kita ada sans serif, serif, kita ada display. So sans serif ni apa? Sans serif ni dia sesuai untuk digital dan dia very minimalistic. Kalau serif yang macam tu, Times New Roman, yang ada tanduk-tanduk tu, yang ada tanduk-tanduk tu serif. Alright, kalau display macam mana? Display pula, kalau font yang ada bunga-bunga tu, yang tulisan skrip tu, itu display. Tu tak sesuai untuk kita gunakan, especially kalau kita nak tulis body text yang panjang. Okay, so kalau kita nak guna body text yang panjang, kita guna yang minimalistik saja. Right, so kita type lah dekat sini. So sans serif ni dia tak ada tanduk. Beza dia dengan serif, serif tu dia ada tanduk. Serif tu dia sesuai untuk printable punya produk lah. Tapi kalau for digital is better untuk kita gunakan sans serif. Kenapa? Sebab digital ni dia sakit mata kalau tengok lama-lama. Sebab tu kita guna sans serif, sebab dia minimalistik. Okay, jom kita pergi page nombor 4. Okay, kalau saya tunjuk yang ni, page nombor 4, jangan dulu baca yang ni. What is your comment about this one? Satu colour tak nampak, sama-sama semua warna. Hierarchy tak, sebab ni dia satu dalam satu teks sahaja. Okay, colour lah kan. Okay, tapi sebenarnya apa yang saya cuba nak tunjukkan dekat sini kepada tuan-tuan dan puan is actually the alignment of text. Okay, cuba tuan-tuan dan puan bayangkan saya tulis 3,000 patah perkataan lagi kan. Semua jenis center align. Nak baca tak? So yang ni kalau kita guna center align, maksud dia center align sebab text align ni ada 3 kan? 3 ke? Ke 4? Kita ada justify satu kan? Ada left, center, justify dengan right kan? Yang biasa yang selamat kita guna is left. Okay? So kalau macam ni, dia dah lebih 6 line. 1 line, 2 line, 3 line, 4 line, 5, 6. So kalau dah lebih daripada 3, maksud dia otak kita dah pening dah sebagai pembaca. Kenapa? Sebab kita membaca, bukan kita baca satu-satu. Kita screening. Kita screening je. Apa yang kita screen, ini dengan ini je hujung dia. Kalau saya ubah perkataan dekat sini juga, saya akan tahu this one is imagine. Sebab kita membaca, kita bukan baca satu-satu karakter, kita just screening saja. Oh, ini imagine audience, sebab dia psychology of text. Alright, so your audience, okay. Alright, so nak ubah benda ni, okay, nak ubah macam mana? Kita klik dekat sini,
and then kita make it left align. Okay, lebih daripada 3 line, kita left alignkan dia. So, kena hati-hati yang tu kan. So, ini kita tukarlah. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai justify? So, justify ni sebenarnya membantu kita buat kita punya slide tu tak mengantuk. Dan kita boleh buat kita punya satu slide yang page tu ada hook dia. Okay, tapi kalau kita nak wujudkan justify, of course kita kena highlight poin-poin yang penting kan. Kalau ada 100 poin penting, kena highlight ke semua? So kita kena pilih satu saja, atau 2 atau 3. Jangan terlalu banyak. Okay, so ini justify ni sebenarnya untuk apa? Untuk kita highlightkan important message yang kita cuba sampaikan dalam slide ni, supaya dia dapat hook the audience untuk to know more about that slide, to read more about that slide. Okay.